3 dekad yang penuh makna. Dari satu langkah kecil, kini menjelma menjadi perjalanan besar membentuk masa depan Johor. Inilah kisah kumpulan prasarana rakyat Johor Sendirian Berhad. 30 tahun merintis perubahan, membina kesejahteraan dan memperkukuh pembangunan negeri. Kumpulan Prasarana Rakyat Johor Sendirian Berhad atau dikenali sebagai KPRJ telah membuka lembaran sejarahnya pada 8 November 1995. Ditubuhkan sebagai anak syarikat milik penuh Kerajaan Negeri Johor dengan misi utama membangunkan prasarana demi kesejahteraan rakyat Johor. Pada awalnya, KPRJ telah melancarkan pelbagai inisiatif seperti menaik taraf jalan kampung, pembinaan serta pemulihan masjid, pembinaan perpustakaan desa, rumah perlindungan kanak-kanak, pembaikan stadium dan projek rumah rakyat. Sepanjang 3 dekad, KPRJ telah berkembang membina reputasi sebagai pemaju utama dalam pembangunan sosial dan infrastruktur negeri. Sekolah Agama Kerajaan Johor, Rumah Mampu Milik Johor dan projek perumahan rakyat termiskin. Kejayaan ini membuktikan keupayaan dan komitmen tinggi KPRJ sebagai kontraktor penyiap yang dipercayai melaksanakan projek dengan cekap dan berkesan demi memberi manfaat dan impak positif kepada masyarakat. Hingga ke hari ini, KPRJ terus komited menerajui sektor kejuruteraan dan pembinaan, pelaburan, pembangunan hartanah, pengurusan aset, alam sekitar, pengurusan acara sukan, projek sekuriti makanan. Kecemerlangan KPRJ diiktiraf melalui pelbagai anugerah dan pengiktirafan dan sijil-sijil ISO. Kini, KPRJ berdiri kukuh dengan aset bersih melebihi 2.3 bilion ringgit, kadar pertumbuhan pendapatan 25.5% dan pertumbuhan book order sebanyak 16% sehingga 2030. Dengan portfolio strategik, KPRJ kekal optimis terhadap masa depan. Di bawah kepimpinan yang berwawasan dan tadbir urus berintegriti, KPRJ terus bergerak maju merealisasikan impian dan terus melangkah ke hadapan dalam persaingan di peringkat global.